Assalamualaikum. Apakah yang kamu sedang baca, Fatimah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang membaca buku ringkas tentang manasik haji ya Zainab. Ini sangat bagus. Kamu telah sebutkan kepada saya dalam episod yang lalu bahawa antara tempat suci yang dikunjungi jemaah haji untuk melaksanakan beberapa manasik haji adalah tempat yang dipanggil Arafah. Ya, betul sekali. Kalau begitu, ceritakan kepada saya tentang tempat yang diberkati ini, wahai kakakku. Arafah adalah tempat yang terletak 22 km dari Mekah. Ia adalah lembah luas yang dikelilingi oleh deretan gunung. Jemaah haji menuju ke sana ketika matahari terbit pada hari ke-9 Zulhijjah untuk berwukuf, sibuk dengan zikir dan doa sehingga matahari terbenam pada hari itu. Dan sesiapa yang tidak dapat berwukuf pada siang hari, dia boleh berwukuf pada bila-bila masa pada waktu malam sehingga terbit fajar. Aha! Sekarang, saya faham mengapa mereka memanggil hari ke-9 Zulhijjah sebagai hari Arafah kerana jemaah haji berwukuf pada hari itu di Arafah. Betul tak? Ya, tepat sekali. Dan berwukuf di Arafah pada waktu ini adalah rukun haji yang paling penting. Sesiapa yang terlepas berwukuf di Arafah pada hari itu, dia telah terlepas hajinya. Dan kerana ini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, haji adalah Arafah. Bagus, Zainab. Apa yang dilakukan jemaah haji selepas matahari terbenam pada hari Arafah? Dan ke mana mereka pergi? Itulah yang akan kita ketahui bersama rakan-rakan kita dalam episod seterusnya, insya-Allah. Jadi, mari kita pergi makan tengah hari. Saya sangat lapar. Jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami dan berkongsi video kami melalui media sosial yang berbagai, menyebarkan kebaikan dan mendapatkan ganjaran kerana penunjuk kebaikan sama pahala seperti pelakunya.